Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zaid. Okey. Seperti biasalah bila Atuk ada ke lapangan ya, Atuk akan menebing lah. Tapi kali ni jauh sikit lah. Biasanya Atuk menebing dekat-dekat rumah je. Hari ni lama dah Atuk tak pergi ke Sungai Perak kan. Hari ni Atuk pergi Sungai Perak. Pot ni, pot Teluk Kepayang, Pam Pasir Teluk Kepayang. Lama tak pergi sini. Jadi hari ni Atuk nak test kat sini lah. Mudah-mudahan ada hasil lah. Sebab beberapa minggu itu hari ya, sahabat Atuk dia dapat strike gorgon lah, tolsan ya. Jadi Atuk pun nak try dekat sini lah. Tapi jaring biasalah banyak. Atuk dah tanya kawan sahabat sana pemancing tu, dia dapat tenggalam besar lah. Tenggalam besar lagi daripada tapak tangan lah. Dia dapat tu, berada tu. Dia dah dapat tenggalam besar seekor dengan ikan baung kata tak silap. Baung baru strike. Jadi Atuk cuba belah sini lah. Atuk cuba belah sini. Mana tahu kan, ada rezeki Atuk kan. Pot ni, pot Tanjung ni. Pot Tanjung. Tapi depan standard lah. Jaring banyak depan ni. Tapi sini ada satu alur lah. Alur yang tak ada jaring lah. Atuk try sini dulu. Atuk try dekat sini dulu. Kalau sini tak makan dah 1 jam lebih, Atuk akan pindah pot yang sana. Pot yang ujung tu. Biasa Atuk dapat. Atuk akan main dekat sana lah. Okey, jom. Atuk nak bancuh dedak, setting semua. Lepas tu kita lancar. Okey. Satu Atuk pakai sawit lah. Dua Atuk bawa hari ni 3 set pancing. 3 set pancing, 2 Atuk nak pakai dedak, 1 Atuk nak pakai sawit peram lah. Mana tahu kan dia mahu makan sawit. Atuk cuba je lah. Kalau tak boleh makan juga, tak mahu makan juga ni, Atuk tukar balik kepada dedak. Okey, jom kita lancar. Lontaran yang kedua ya. Tu pakai dedak eh. Okey, jom lancar. Lontaran yang ketiga. Rod ni pun patut pakai dedak juga. Okey, jom. Ada 2 kali je ketuan. Rod yang tengah sekali tu berhenti. Lepas tu rod sawit, umpan sawit peram tu je. Lepas tu dah berhenti, tak ada. Ikan kecil lah. Tak apa, kita tunggu lagi lah. Tunggu lagi. Sunyi betul, langsung tak ada makan. Yang berada sana pun dia awal-awal baling tadi dapat tenggalam besar. Saiz idaman tu dah dekat nak besar 2 tapak tangan. Besar. Itu seekor je kot. Lepas tu baung makan. Baung nyet-nyet dah. Itu lah. Dan tak ada makanan. Dia pun sunyi. Atuk punya
Ingat tak, ada 2 kali ketuan. Itu je. Senyap. Tunggulah kokok dia ada kan. Jaring kat depan ni pun banyak. Saiz gorgor memang tak ada lah. Saiz gorgor 1 kilo ke atas memang tak ada lah. Sebab ada jaring depan ni dekat. Jaring ni dekat. Sana pun sama. Lepas tu air dah surut. Air surut banyak dalam 3 kaki pun. Daripada masa yang jebat mancing tu. Jebat mancing tu nampak pokok ni. Air dekat pokok ni, dekat rumput. Dah turun dalam 3 kaki lah. Aku dia tak mau datang depan ni kan, yang besar-besar lah. Kita tunggulah, tengok macam mana. Ada rezeki atuk ada lah. Okay, sikit lagi atuk nak pindah depan sikit lah. Sebab tu nampak ikan menangkap dekat depan tadi. Tapi tak sampai, atuk nak lontar tak sampai. Yang jauh. Atuk dah balik sana tapi jauh. Nak pindah pancing belah sana. Dekat sikit tempat dia main tu. Belah sini sikit daripada tempat berada tu dapat tu. Dia belah sana. Belah sini sikit. Tu try balik. Lepas sini lah. Ni dapat ikan kecil je. Saiz tak sampai 3 jari. 3 ekor lah. Anak ikan banyak sini, seluang. Baling je, dedak. Merebut. Tak boleh lama. Lama kena tukar umpan cepat-cepat. Selalu. Kerap. Sekali lagi atuk pindah sana.
Alhamdulillah geng. Kawan-kawan geng. Rezeki atuk ah. Rezeki atuk. Lama atuk tunggu. Atuk tunggu lama. Lala atuk baling tepi ya. Dia makan dekat tepi. Okay geng, aku nak kemas balik dah. Dah tengah hari dah, pukul 1. Tak ada lagi, masa tak mengizinkan lah. Masa dah pukul 1 dah, atuk kena balik lah. Rezeki atuk hari ni 1 ekor lah. Lain anak-anak ikan lah, besar-besar ni 2 jari. Anak-anak lampam. Atuk mancing belah sana tadi 2 jam. 2 jam tak ada ikan ni. Semua anak-anak ikan je. 3 ekor dapat anak ikan. Saiz-saiz ni. Itu atuk nampak kat depan ni ada ikan main ya. Atuk pindah sini kan. Sini pun 1 jam lebih juga. 1 jam baru dia makan. Ni atuk tunggu lagi setengah jam. Tak ada makan dah, atuk balik lah. Okay geng, dah pukul 1 geng. Atuk kena balik lah. Masa tak mengizinkan. Umpan ada sikit lagi tadi, tapi tak apalah. Rezeki atuk memang hari ni seekor je lah. Tenggalan. Mula-mula tadi atuk main dekat sana. Atuk main dekat sana kan 2 jam atuk tunggu situ. Atuk confident lah dia ada kat situ kan. Dia naik kat situ 2 jam. Dapat anak ikan 3 ekor. Anak lampang kecil 2 jari. Itu pun semua kena perut. Pakai umpan dedak. Atuk nampak ikan main sebelah sini. Nampaklah 2-3 ekor main. Jadi atuk pindah sini lah. Pindah sini atuk mancing sejam tu. 1 jam baru dia makan. Dapat seekor 1 jam. Dapat tenggalan. Kira ada saiz jugalah. Saiz goreng ni. Alhamdulillah syukur. Atuk tunggu lagi setengah jam kan. Dah pukul 1. Masa tak mengizinkan. Memang tak ada makan dah. Pagi tadi belah sana kawan sana dapat seekor kan. Saiz ni lah. Besar lagi pada ni tadi dia dapat. Atuk dapat kecil sikit kira okey lah. Ni dia ikan dia. Ni dia. Nampak? Saya tapak tangan. Alhamdulillah syukur. Tak ada kumpau tu hari ni. Tak ada kumpau. Okey lah. Sampai di sini sajalah atuk mancing. Semoga berjumpa di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.